wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Sehat. Terima kasih kerana klik video kecil je. Jangan lupa like, comment, subscribe. Alright. Alright. Okay, Pasu Amara. Pasu Amara dah memasuki episod ke-17. Okay, episod ni tinggal 3 episod je. Okay, sebelum ni saya ada cakap yang drama ni macam slow-slow lah. Memanglah dia akan slow-slow sampai ke akhir episod saya rasa. Cuma dia padalah dengan ilmu-ilmu agama, macam dia lebih kepada realiti kehidupan. Bila kita sedih, bila kita harus menghadap Allah. So itu drama ni dia punya pengajaran dia. Okay. Kalau nak buat satu keputusan yang agak sukar, kalau tak nak buat apa, buat istiqarah, tahajud, begitu. Kita kena bersabar, sentiasa ingat Allah, begitu. So cerita ni dia slow tapi ada pengisian, bukan kosongnya. Okay, so episod semalam Misa dia berkampung di rumah depan rumah Mizi sebab dia nak jumpa anak dia tak boleh. Dia tak boleh jumpa. So cara dia buat dia lah buat kemah di depan rumah Mizi berada depan rumah Wafi dan dia menunggu bila Wafi nak keluar dia nak masuk ke macam mana tak tahu. So si Wafi pun tak boleh keluar pergi mana-mana dan kesian jugalah si mak apa boleh jahat, si Wafi jahat dengan si penyondol pun jahat, tapi dalam cerita ni penyondol ni pun kesian. Semalam dia episod semalam dia suruh si Wafi bagilah si Adam ni pergi mak dia sementara ni untuk nak disusukan sebab kesian dia sedang menangis. Wafi tak mahu tak boleh, dia kata selagi Misa tak setuju untuk berkahwin dengan saya, jangan benarkan dia Adam keluar dari abang si Misa pula dia dah macam orang gila dah. Anak dia tolak dia. Gelap aku tengok macam tu sekali. Dia duduk dengan anak dia tapi anak dia yang uruskan dia. So si Pak Su datang dan dia tengok lah apa ni dia cakap kenapa jadi macam ni. Sekarang kau kata kau nak jaga anak kau isi Una, tapi masalahnya isi Una yang jaga kau dengan tak reti masaknya dan sebagainya. So dia cakap lah saya pun sendiri tak boleh masak. Jadi dia cakap lah kalau macam ni cara kau nanti mak dia boleh tuntut hak penjagaan. So dia pun dah berubah dan dia buat rekod, si Pak Su buat rekod suara yang mengatakan bahawasanya si Misi tak nak jadi wali si Misa. So si Misa nak kahwin ke tak nak kahwin ke lantaklah. So nanti mungkin si Pak Su akan gunakan tu bagi ke hakim supaya dia dibenarkan untuk menjadi, so hakim boleh jadi wali lah untuk si Misa dengan Pak Su nanti kahwin. Macam tu. Episod ni macam-macam tu lah. Dengan Mas Amara dah sedar. Dia nak balik ke rumah mak dia sebab mak dia tak bagi Pak Su, mak si Pak Su dengan semua keluarga si Pak Su dia tak mau. Dia ada kaitan lagi dengan si Amara. Marahlah mak si Pak Su. Kata masa dia kecil, masa dia nak menyusu semua kau tolak. Kau tak nak jaga dia sebab dia cacat, kau tak nak sebab dia cacat. Bila dah besar macam ni baru kau datang mengaku dia anak kau. Apa dalam muka. So macam itulah episod-episod semalam. Tinggal 3 episod je. Walaupun cerita ni tidak, saya rasa mungkin sambutan dia agak kurang berbanding cerita bahagian tertangguh. Cuma adalah sedikit pengisian. Jadi tinggal 3 episod ni. Cepatnya 20 sampai 20 episod je. So guys, itu sajalah. Dia tak berapa wow sangat kita Pasu ni. Cuma saya tengah tunggu cerita andai itu takdirnya yang kedua yang akan ditayangkan 9 Februari ni. Wow, mesti pom boleh dah. Macam dulu episod pertama tu. Macam season pertama tu. Okay, so guys, itu sajalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.